Baca betul-betul dokumen itu. Tanya soalan yang cerdik, saya boleh jawab. Menyebut berkenaan dengan perbincangan dengan negara-negara lain, tetapi saya ingin membawa kepada satu halangan ataupun satu isu yang termaktub dalam Agreement of Advance Responsible Trade ataupun ART yang telah pun diberitahu oleh Perdana Menteri. Ia telah dibawa berulang kali di dalam kabinet dan sudah tentu Yang Berhormat sebagai salah seorang ahli kabinet menyedari impak perjanjian ini terhadap kedaulatan digital itu sendiri. Menteri, bila saya teliti di dalam perjanjian ini, tidak ada satu pun klausa yang menjamin teknologi transfer, AI capacity building atau pembangunan bakat tempatan dalam bidang kecerdasan buatan. Tetapi yang ada hanyalah memberikan ruang kepada syarikat gergasi asing mengaut keuntungan tanpa apa-apa obligasi untuk membina keupayaan rakyat Malaysia itu sendiri. Dan lebih membimbangkan, ART ini menyekat kerajaan daripada berunding atau mendandatangani sebarang perjanjian serupa dengan negara lain tanpa persetujuan Amerika Syarikat terlebih dahulu. Agak sedikit kontradik dengan apa yang Menteri sebut tentang perundingan dengan negara-negara lain. Jadi soalan saya ialah, kenapa kita berbeza dengan Kemboja yang terlebih dahulu mendandatangani ART versi mereka yang lebih awal memasukkan komitmen terhadap digital trade, service and investment and trusted data transfer framework. Itu tidak ada dalam perjanjian kita. Soalan saya, adakah kerajaan benar-benar mahu menjadikan Malaysia ini sebagai nation 2030 berdepan dengan halangan di dalam ART ini, dan adakah sebenarnya kita sedang menyerahkan kunci kedaulatan digital kepada negara lain dan menjadikan Malaysia hanya sekadar makmal uji kaji algoritma syarikat Silicon Valley? Terima kasih, Yang Berhormat Pak Sri Mas. Pak Sri Mas, saya minta Pak Sri Mas baca baik-baik. Ya, baca baik-baik artikel-artikel yang berkaitan itu. Persetujuan itu lain, konsult itu lain. Ini perkataan yang sangat basic. Saya tak faham kenapa di sebelah sana tu tak boleh faham bahasa yang mudah-mudah ni. Asyik nak bawa perkataan-perkataan, read the document carefully. Fahamlah, kita ini sekarang memerintah Malaysia, kita faham aspek kedaulatan. Kabinet itu bawa bersama perbincangan berkali-kali, kita lihat semua aspek. Soalan yang saya bangkitkan hari ini, yang saya jawab berkaitan dengan AI safe. Jawapan saya berkaitan dengan perbincangan yang diadakan dengan semua menteri-menteri digital di serantau. Jawapan saya, ya, ada perbincangan. Tapi soalan yang dilontarkan itu seolah-olah tidak ada perbincangan. Sekarang ada kekangan dan sebagainya. What are you talking about? Tak faham langsung ke? Kita sebagai menteri-menteri digital, every year kita ada ADG Min. Kita jumpa peringkat ASEAN. Kita bincanglah di situ. Apa kebaikan untuk kita sebagai rantau dan sebagainya. Saya rasa sudah cukuplah. Saya setuju dengan Tambun. Politik itu ada had dia. Kita nak buat baik untuk negara kita ini. Baca betul-betul dokumen itu. Tanya soalan yang cerdik, saya boleh jawab. Tapi kita nak ulang benda ni sampai bila? Saya minta maaf Yang Berhormat, tapi saya rasa ada had dia. Let us build this country together. Kita sedar berkenaan dengan kedaulatan. Tapi saya lihat di sebelah sana itu memang tak nak terima hakikat bahawa dokumen itu, perkataan-perkataan itu jelas. Tidak menyekat kita. Tidak memberikan kedaulatan kepada sesiapa. Kita kerajaan yang prihatin. Kita nak kebaikan untuk negara kita. Let me tell you this. Perbincangan yang diadakan dalam kabinet ini dengan cukup jelas dan terperinci. Kita lihat semua aspek. Jadi kalau ada lagi apa-apa persoalan, saya sudi untuk jumpa. Kita bincang. Tanya, tak ada masalah. Tapi dalam Dewan ini, sila baca baik-baik dan berikan penjelasan yang selari dengan perkataan yang digunakan di dalam dokumen tersebut. Tuan-tuan, terima kasih.